Hai semua, selamat datang ke sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita akan bawa anda semua menyelami satu perjalanan rohani yang sejujurnya sangat luar biasa. Kita nak kupas intipati surah Al-Hijr, iaitu surah yang ke-15 di dalam Al-Quran, melalui lensa kitab ulung tafsir Ibnu Kathir dan sedikit sentuhan sudut pandang mendalam dari kitab At-Tibyan, kita nak rungkai pengajaran di sebalik 99 ayat ini. Sebenarnya, surah ini bukan sekadar penceritaan sejarah tahu. Ia adalah satu pujukan langsung dari langit khas buat hati yang sedang bersedih. Jadi, jom kita mulakan perjalanan ni. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita tengok sekejap peta perjalanan kita hari ini. Kita ada 6 bahagian. Penawar hati waktu sukar, hakikat penciptaan dan kesombongan, rahmat melawan putus asa, kehancuran tamadun yang sombong, harta teragung umat Islam, dan akhir sekali, ibadat sehingga nafas terakhir. Sekali imbas, macam tak ada kaitan kan cerita-cerita ni, tapi sebenarnya ini adalah satu rantaian emosi yang diturunkan pada fasa awal Mekah waktu Nabi Muhammad SAW sedang lalui fasa paling sukar dan ditindas. Semuanya disusun cantik oleh Allah untuk beri ketenangan jiwa. Jadi, kita terus masuk ke bahagian pertama, penawar hati waktu sukar. Kita mulakan dengan titik sauh yang pertama. Bayangkan macam mana Allah SW secara langsung pujuk Nabi Muhammad SAW bila baginda diejek teruk oleh golongan musyrikin yang tuduh baginda ni bawa ajaran gila. Allah berfirman dalam ayat ke-9 ini, satu jaminan yang cukup besar. Ibnu Kathir sangat tegas bab ni. Beliau kata, Allah sendiri yang jamin Quran ni takkan boleh diubah, ditambah atau dikurang. Langsung tak boleh. Ini adalah tamparan hebat buat para penentang. Dan untuk kita hari ini, ia beri kita satu pegangan kukuh bahawa walau macam mana pun dunia ini berubah, panduan kita takkan pernah lari dan sentiasa dijaga rapi oleh pencipta alam. Okey, sekarang kita beralih ke bahagian kedua pula, hakikat penciptaan dan kesombongan. Cuba anda jujur dengan diri sendiri sekejap. Berapa kerap kita nilai orang lain berdasarkan asal-usul mereka? Benda ni sebenarnya bermula pada hari pertama alam ni diciptakan lagi. Lihat perbandingan ni. Nabi Adam diciptakan daripada tanah liat, manakala Iblis dari api. Iblis ni, dia tolak bulat-bulat arahan Allah untuk sujud hormat pada Adam. Kenapa? Sebab dia rasa asal-usul api tu jauh lebih mulia dari tanah. Ibnu Kathir tekankan, Iblis ni bukan tak kenal Allah tau. Dia kenal. Tapi penolakan tu datang 100% daripada rasa hasad, dengki dan takbar. Perbandingan darjat inilah yang sebenarnya mencetuskan segala kejahatan kat muka bumi ni. Dan akibat daripada rasa sombong tu sangatlah mengerikan. 7. Kenapa ada nombor 7 kat sini? Nombor 7 ni merujuk kepada ayat 44 di mana Allah sebut neraka Jahannam tu ada 7 pintu. Ibnu Kathir bawakan satu riwayat yang cakap setiap satu dari 7 pintu ni direka spesifik untuk para pengikut Iblis dan ia dibahadikan mengikut tahap dosa serta tahap kesombongan mereka. Maknanya, kesombongan ni ada hierarki kebinasaannya yang tersendiri. Menakutkan kan? Seterusnya, kita keluar sekejap dari kisah gelap kesombongan ni dan melangkah ke bahagian ketiga, rahmat melawan putus asa. Pernah tak anda rasa hidup anda macam dah sampai jalan buntu? Macam dah mustahil nak dapat keajaiban? Mari kita tengok kisah Nabi Ibrahim. Bila malaikat bawa berita yang isteri baginda yang dah sangat berusia tu akan lahirkan anak, baginda memang terkejut dan rasa pelik. Tapi malaikat tegaskan satu perkara, janganlah berputus asa. Ibnu Kathir jelaskan, sifat sebenar seorang mukmin ialah sentiasa bersangka baik dan yakin dengan rahmat Allah. Walaupun benda tu nampak tak logik langsung pada akal fikiran kita, kena ingat, rahmat Allah sentiasa melangkaui batas logik manusia. Okey, yang ini pula satu poin yang luar biasa, terutamanya kalau kita lihat dari sudut pandang At-Tibyan. Dalam ayat ke-72 surah Al-Hijr ni, Allah bersumpah demi nyawa Nabi Muhammad SAW. Anda dengar betul-betul ya, ini satu-satunya tempat dalam seluruh Al-Quran di mana Allah bersumpah menggunakan nyawa seorang manusia. Seperti yang Ibnu Abbas sebutkan, tak ada satu jiwa pun yang diciptakan lebih mulia di sisi Allah selain Nabi kita. Subhanallah, ini betul-betul menyerlahkan betapa agung dan tiada tandingannya kedudukan baginda. Mari kita sambung ke bahagian keempat, kehancuran tamadun yang sombong. Tadi kita cerita pasal kesombongan individu kan? Sekarang kita tengok apa jadi bila kesombongan tu meresap masuk dalam satu ketamadunan manusia. Kita fokus pada kaum Thamud di Al-Hijr. Kaum ni memang sangat maju. Mereka pahat gunung ganang untuk jadikan rumah. Sebab apa? Sebab nak rasa kebal dan selamat dari apa jua ancaman. Tapi, tengok pada langkah ketiga tu. Apabila tiba masanya, azab Allah datang dalam bentuk Ash-Shaihah. Satu pekikan suara yang amat dahsyat pada waktu pagi. Dan habis. Lenyap macam tu je. Gunung yang kebal tu sikit pun tak dapat lindungi mereka.
Ibnu Kathir bagi peringatan keras kat kita, sehebat mana pun teknologi dan pembinaan manusia hari ini, ia langsung tak dapat bertahan berdepan dengan ketetapan ilahi. Okey, masuk bahagian kelima, harta teragung umat Islam. Menariknya, kita jumpa balik angka 7 kat sini. Kalau tadi nombor 7 tu pasal pintu neraka, kali ni ia melambangkan sesuatu yang sangat berbeza. Ia adalah simbol kepada satu hadiah ketuhanan yang nilainya tak ternilai. Hadiah tu dipanggil As-Sab al-Mathani atau 7 ayat yang sering diulang-ulang. Ibnu Kathir merujuk kepada hadis-hadis sahih termasuk riwayat Bukhari yang mengesahkan bahawa ini sebenarnya adalah surah Al-Fatihah. Cuba bayangkan di realiti waktu tu, umat Islam kat Mekah tengah ditindas teruk, lemah dan miskin. Tapi Allah nak beritahu Nabi SAW dengan pemberian surah Al-Fatihah dan Al-Quran ni, secara rohaninya mereka adalah manusia yang paling kaya kat muka bumi. Harta dunia musyrikin yang diorang banggakan sangat tu tak boleh celah langsung dengan harta rohani yang umat Islam dapat ni. Akhir sekali, kita sampai ke bahagian ke-6, ibadat sehingga nafas terakhir. Ayat ke-94 ni sebenarnya satu titik perubahan yang sangat bersejarah. Bayangkan, selepas bertahun-tahun Nabi SAW berdakwah secara rahsia, ayat ni turun sebagai perintah mutlak untuk mula menyebarkan risalah Islam secara terang-terangan dan terbuka. Ia melambangkan satu pengisytiharan iman tanpa sekelumit pun rasa takut pada ancaman musyrikin, keberanian yang luar biasa. Dan di hujung surah, Allah berfirman, "Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu al-yaqin." Okey, kat sini kena hati-hati sikit sebab ada salah faham yang kita kena potong terus. Melalui pencerahan kitab At-Tibyan, Ibnu Kathir tegaskan bulat-bulat, bersandarkan kesepakatan ulama salaf bahawa al-yaqin ni maksudnya kematian atau ajal. Bukannya satu tahap spiritual tinggi yang kononnya sampai satu tahap anda tak payah solat lagi. Tidak sama sekali. Beribadat tu hukumnya wajib dan mesti diteruskan selagi akal kita waras, sehinggalah nafas kita yang terakhir. Jadi, kita dah pun sampai ke penghujung sesi penerangan kita. Dari awal tadi, kita telusuri bermula dari keangkuhan dosa penciptaan pertama. Lepas tu, kita tengok tamadun yang rasa kebal hancur sekelip mata, sehinggalah kita jumpa ketenangan abadi melalui Al-Quran dan perintah ibadat. Persoalan yang saya nak tinggalkan untuk kita renung sama-sama hari ini ialah antara kesombongan, jalan iblis, dan ketenangan teguh yang ditawarkan Al-Quran, jalan manakah yang akan kita pilih untuk kita pegang sehingga nafas kita yang terakhir. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama dalam penerangan ringkas ini. Semoga ia menyentuh hati dan iman kita semua. Teruslah mencari kebenaran dan kita jumpa lagi.